Apakah hukum menonton wayang? Soalan ini pernah diajukan kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau telah menjawab dengan jawapan yang begitu baik dalam laman webnya Mauqi'u Samahati Syekh Yusuf Al-Qaradawi, pendirian daripada Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jawapan beliau, "Fas-sinema yatawaqqafu hukmuha ala hukmi ma yu'radu fiha wa hiya mubahatun bi syart an takuna mawdu'atuha ba'idatan 'anil fisq wal fujur wa alla tashghala an wajibin dini wa an yabta'ida fiha 'anil ikhtilatil fasid." Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan hukum pawagam bergantung kepada hukum filem, apa yang dipertontonkan di dalam, dan ianya dibolehkan dengan syarat kandungan filem itu jauh dari maksiat dan perkara keji, ianya tidak melalaikan diri dari melaksanakan kewajipan agama, dan jauh dari percampuran lelaki dan wanita yang menyebabkan kerosakan. Maknanya ada 3 syarat yang membolehkan satu-satu filem itu ditonton di pawagam. Yang pertama, kandungan filem mestilah membawa kepada kebaikan dan manfaat untuk penonton serta jauh dari unsur maksiat dan perkara mungkar. Kedua, jangan sampai menonton filem itu menyebabkan kewajipan solat tidak dilaksanakan. Maka sesiapa yang menonton filem hingga tidak solat, hukum haram kerana meninggalkan solat tersebut, bukan kerana menonton filem tadi. Ketiga, berlakunya percampuran lelaki dan wanita hingga berlaku sentuhan, pelukan dan bercumbuan di dalam pawagam. Jika sekadar duduk sebelah menyebelah, itu bukanlah ikhtilat haram, yakni percampuran yang merosakkan. Boleh lihat jawapan Mufti Wilayah bagi hukum berkenaan lelaki dan perempuan yang bukan mahram duduk sebelah menyebelah dalam Irsyadul Fatwa siri ke-362, hukum duduk di sebelah bukan mahram di dalam kelas pengajian. Namun, jika dapat dielakkan dari berlakunya duduk sebelah menyebelah lelaki dan perempuan bukan mahram, eloklah diusahakan. Di sini, jelas hukum asal pawagam itu harus. Begitu juga hukum menonton filem pada asalnya juga adalah harus, selama mana tidak ada unsur-unsur haram yang dinyatakan tadi. Itulah pandangan yang baik dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Semoga membantu. Fix solusi. Assalamualaikum.